السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk menyambung perkongsian tafsir surah dalam juz amma. Dan kita sedang berkongsi Suratul Buruj, yang mana kita dalam menafsirkan ayat-ayat yang keempat sehingga ayat yang ketujuh daripada surah ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang laknatnya ke atas satu golongan kufar yang disifatkan dengan Ashabul Ukhdud, penguasa-penguasa yang zalim, yang menggali parit dan dinyalakan api dalam parit itu untuk membunuh dan membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Dan ini adalah di antara sunnatullah, iaitu Allah Ta'ala menguji keimanan orang-orang yang beriman. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan sekadar mengucapkan saya sudah beriman, dan mereka tidak akan diuji? Kalau itulah sangkaan mereka salah. Kerana demi sesungguhnya kami telah menguji keimanan orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga ternyatalah benar ilmu Allah selepas ujian itu orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang bohong imannya. Allah menguji iman, uji dengan susah, uji dengan senang. Dalam surah ini sekelompok orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, sama ada mereka benar-benar beriman ataupun bohong, dengan penguasa yang zalim, yang kafir, yang melepor mereka, bakar mereka hidup-hidup dalam parit. Ulama-ulama tafsir mengatakan peristiwa yang seperti ini berlaku lebih daripada sekali dalam sejarah dunia ini. Seperti mana kata Muqatil rahimahullah, yang telah kita sebut dalam pengajian sebelum daripada ini. Yang pertamanya berlaku di Syam, yang keduanya berlaku di Iraq, dan yang ketiganya berlaku di Yaman. Allah melaknat Ashabul Ukhdud. Walaupun ulama tafsir mengatakan dia berlaku 3 kali,
Tetapi yang sabit dalam hadis Nabi SAW yang sahih, satu cerita saja yang kita sedang membaca cerita itu, iaitulah yang diriwayatkan oleh Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata, bersabda, zaman dulu ada seorang raja yang zalim. Nak tutup zalim dia pakai seorang tukang sihir. Dalam riwayat Tirmizi yang kita baca ni, riwayat Muslim, seorang tok nujum. Boleh jadi dua-dua, tukang sihir pun dia, tok nujum pun dia. Tukang sihir buat benda yang pelik-pelik, tok nujum buat ramalan, apa akan jadi, apa akan jadi. Bila mana tok nujum, tukang sihir ni dah tua, dia minta supaya raja cari seorang budak untuk dia turun ilmu dia, kerana dia takut dia mati, tak ada orang nak ganti dia, nak tolong tuanku, nak tolong raja. Maka dipilihlah seorang budak. Yang budak ini sebenarnya akan menempuh sejarah. Walaupun peristiwanya berlaku dah lama, dia pun tak sangka-sangka cerita dia malam ni dibaca, dioyak di sini, surah Taqwa Haji Biding ni. Allah memanjangkan umur dia, cerita dia, kerana pengorbanan dia. Sebab itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, mereka berjuang dengan keimanan mereka itu sehingga mati. Bukan macam kita berlakon je banyak sampai mati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia itu ada orang yang sanggup mati, mengorbankan diri dia kerana mencari kerajaan Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Dalam ayat yang lain, di kalangan orang-orang yang beriman itu ada lelaki-lelaki yang membenarkan janji mereka dengan Allah. Faminhum man qadha nahbah. Ada di antara mereka yang sampai mati, gugur syahid, kerana membenarkan janji mereka dengan Allah. Wa minhum man yantazir. Di kalangan mereka ada yang masih menunggu giliran untuk mati. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tak akan ubah janji mereka dengan Allah sekali-kali. Kat kita ni berlaku hari Rabu baru ni, mati seorang tokoh, Al-Syahid Ismail Haniyeh, seorang yang baik, seorang yang istiqamah, berani dan berjihad, akhirnya mati. Allah Ta'ala jemput. Ada di kalangan kita yang bermain di otak dia bisikan syaitan, iblis. Kata sebab apa jadi macam ni? Kalau betul Islam ni agama Allah, Islam ni agama yang diradai oleh Allah, kenapa sampai hari ini Palestin masih duduk di tangan musuh-musuh Allah? Macam mana orang yang baik-baik, yang saleh, yang beriman dibunuh sewenang-wenangnya? Macam mana ni? Ini agama Allah, orang boleh buat macam ini? Allah Ta'ala tengok saja ke? Ada orang kata begitu. Perkara yang sama pernah bermain dalam benak para sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu. Kau agama ni agama Allah, langit yang kita junjung ni hak Allah, bumi yang kita diri ni hak Allah. Apa Allah Ta'ala tak panggil, tak kerah malaikat dia, taufang dia, tsunami dia untuk peracur orang kafir ni, beri menang agama dia? Apa jawab begitu? Allah Ta'ala jawab dalam Quran untuk menjadi jawapan pada kita semua. Kenapa bila bersama dengan Islam, yang menunggu di hadapan ialah susah payah, penderitaan, dibunuh, diseksa, dizalimi. Allah Ta'ala kata dalam Quran,
in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika sekiranya kamu cedera dalam perjuangan kamu hatta terbunuh ketika berhadapan dengan musuh, ketahuilah musuh-musuh kamu juga begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah dia hari-hari di dunia yang kami silih berganti di kalangan manusia. Kadang-kadang Islam menang, kadang-kadang Islam tak menang. Orang kafir yang bermaharaja lela, orang Islam yang dibunuh, yang dipijak, yang dizalimi, orang kafir yang bersukaria, berseronok. Kadang-kadang orang Islam menang, orang beriman yang memerintah. Allah Ta'ala ulang, silih gantikan hari di dunia. Dunia begitu kaedah dia. Akhiratlah baru orang beriman yang menang sama-sama, yang selamat sama-sama, dan orang yang kafir celaka sama-sama. Kemudian Allah Ta'ala beritahu apa? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Dengan perang ini, dengan susah payah ini, maka ternyata nantinya benar ilmu Allah siapa yang beriman, siapa yang bohong. Dengan perang, dengan pertembungan. Dalam keadaan biasa, semua orang mengaku beriman, penuh surah masjid, latih, wirid, baca Quran, ceramah, menyembuh-nyembuh dia, ceramah, semangat. Allah Ta'ala puji musuh mari seumpamanya dengan peperangan dan seumpamanya. Orang beriman akan tetap di tempat dia. Orang yang munafik, yang berlaku akan sembuh lagi. Sengaja aku buat begini supaya nantinya tertentulah siapa yang beriman, siapa yang benar beriman, siapa dia yang kafir. Wa yattakhiza minkum syuhada. Yang kedua, sengaja aku buat begini walaupun agama ni agama aku lock orang kafir memerangi agama ini, memerangi penganutnya, mendatangkan penderitaan kepada penganutnya, aku beri. Supaya apa? Yang kedua, supaya Allah dapat memilih di kalangan kamu syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati yang paling mulia sekali, mati yang diimpikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiganya, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Sengaja aku buat bila mu masuk Islam, bila mu terima Islam, bersama dengan Islam, tahu-tahu mu susah, menderita, mudarat hidup. Kenapa? Untuk aku suci bersih kamu daripada dosa-dosa kamu, dan untuk aku sucikan kamu, orang-orang yang beriman, daripada orang-orang munafik yang berlakon, yang menyamar duduk bersama-sama dengan kamu. Dan juga untuk kerana Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang yang kafir. Jadi mati Syahid Ismail Haniyah ini dibunuh oleh musuh Allah, musuh Islam, Zionis ini adalah satu sunnah perjuangan. Kita duduk sini tak tahu apa lagi cerita. Saya sebut sama, kita tak boleh pilih supaya kita tidak mati, kerana kita mesti mati. Kita ni baka mati, baka mapu, kita ni mesti mati. Yang kita boleh pilih macam mana kita nak mati. Ismail Haniyah dah pilih lama dah cara dia nak mati, dan Allah Ta'ala beri pada dia syahid. Kita nak mati mana? Kalau nak mati syahid juga tak mesti pergi perang, tapi tunjuk sikap bahawasanya kita bersama-sama dengan Islam, susah dan senang. Kita akan berusaha untuk mendaulatkan Islam sekadar yang kita mampu. Barulah benar kalau kita kata kita nak mati syahid. Kalau kita hidup macam ayam itik, kerjanya makan kedarah, tidur, biang, kerja, sekadar tu saja, macam mana kita nak mati syahid? Bohong kita kalau kita kata kita nak mati syahid. Dalam keadaan senang, tenang pun tak boleh bagi contribution,
untuk Islam, untuk dakwah Islam, untuk siasah Islam. Lagu mana ketika mana perang sungguh, bertembungan sungguh. Kalau masa relax begini, tak ada apa patah hidup. Tak apalah, lok kau orang muda lah, lok kau orang tu lah, lok kau orang je. Dah mu nak pergi mana? Sebab itu Nabi kata, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashi. Rawahu Muslim. Siapa dia minta dengan Allah Ta'ala mati syahid dengan betul-betul, dengan benar, sungguh, bukan buat lolok. Dan antara tanda sungguh-sungguh, contribute, terlibat dalam kerja-kerja untuk bukan sekadar mengamalkan Islam, tetapi mempersadarkan Islam di tempat yang selayaknya. Buat kerja sekadar kita mampu, maka Allah Ta'ala akan sampaikan dia pada derajat syuhada, walaupun dia mati atas katil dia. Ini janji Nabi. Sebab tu sayang kita hidup atas dunia ni kalau sekadar itu, tak ada perjuangan, tak ada makna hidup, tak ada matlamat dan cita-cita, khasnya cita-cita untuk mati syahid. Dan lebih menakutkan lagi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi kata, man mata, mana-mana orang mati dah dia, walam yaghzu, sedang masa dia hidup dia tak pernah berperang fi sabilillah. Kita sahih termasuk dengan orang ada perang. Siapa dia sini ngaji nak perang? Perang dengan bini tak termasuk. Perang dengan orang kafir. Walam yuhaddith nafsahu bih, dan dia tak pernah terlintaslah hati dia untuk berperang. Tak pernah terlintas untuk menunjukkan naknya mati syahid, naknya Islam duduk di tempat yang selayaknya. Sabar larat kalau perang pun perang, tak ada, tak pernah. Mata syu'batan min mati dalam mata ala syu'batin min nifaq, mati dalam di atas satu cabang di antara cabang-cabang munafik. Nabi kata, ini bukan main-main munafik. Sebab itu mudah-mudahan kematian dia, kesyahidan dia itu mengingatkan balik kita kepada kita tugas kita yang satu lagi ni, itu berjihad dan nak mati syahid. Ini kena ada pada semua orang lelaki yang beriman. Ini mesti diajar oleh mak, oleh ayah, pada semua anak-anak dia untuk mati syahid. Dan mesti menjadi doa di antara doa-doa kita dalam sembahyang kita, dalam doa kita minta supaya kita mati syahid. Dan ini adalah semulia-mulia kematian. Tak mesti pergi perang mati syahid. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dak pergi perang pun, tengah jadi imam, orang mari tikam kat belakang, mati syahid. Sebab tu Sayyidina Umar bila dia kena tikam, dia tanya, siapa dia tikam aku? Orang kata Abu Lu'lu'ah. Dia kata, alhamdulillah, yang tikam aku bukan orang beriman dan bukan orang Arab. Mana orang tikam aku ni, bunuh aku ni, bukan rakyat aku, bukan kerana duk puas hati dengan pemerintahan aku, dan bukan orang-orang beriman yang meragui keimanan aku. Siapa dia bunuh aku? Tak. Yang bunuh aku dia orang kafir dan bukan rakyat aku. Jadi nak suruh mati syahid ni kena buat orang kafir marah lah, bukan buat orang kafir dah tu yang dia marah, yang dia tak suka. Dan yang paling dia tak suka sekali ialah mempersadarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW ke tempat yang selayaknya. Hak ni lah dia tak berakhir sekali. Cuma di antara syarat nak boleh ke mati syahid ini ialah al-jamaah, berjamaah, bukan seko Rambo tak pergi dalam mana. Berjamaah, ada ketua, ada pemimpin. Yang ketua, yang pemimpin inilah yang akan menentukan muwajahahnya, cara berhadapan dengan musuh ini. Kalau kita di Malaysia ni
Ada al-jamaah yang kita dihalakan dengan muwajjah silmiyah, berhadap dengan musuh dengan cara aman. Alhamdulillah, ini cara yang dipilih oleh para ulama kita, bukan dengan nafsu dia, dengan dalilnya. Kenapa dia pilih cara ini? Dan ini merupakan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya diberi pada baginda dua pilihan, ada cara nak meninggikan Islam dengan cara aman, ada cara nak meninggikan dengan cara perang, Nabi akan pilih cara aman. Kita ke cara aman. Tapi itulah cara aman yang jadi malah. Jadi malah je. Dan saya baca antara sebab kita jadi malah, kita tak rasa benda kita buat ni berjihad, adalah kerana apa? Kerana seperti mana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darrani rahimahullah, man ra'a fi nafsihi qimah lam yadhuq halawatal khidmah. Sesiapa yang rasa dirinya bernilai, maka dia akan tidak akan dapat merasa kemanisan berkhidmat. Hari ini antara sebab hilang pada kita rasa jihad, rasa perjuangan, rasa ini amal soleh. Kerana apa? Kerana kita buat benda tu untuk kita, kita, pasal kita nak penaik nama kita, nak jaga reputasi kita, nak cari kawan ramai untuk kita, nak cari penyokong ramai untuk kita. Buat untuk kita, maka hilang kemanisan khidmah. Sebab tu tak rasa lagi dia perjuangan, tak rasa lagi dia jihad, walaupun benda tu benda yang kecil. Tapi kalau kita rasa kita buat benda ni untuk Allah, untuk kita dapat pahala, untuk Islam ni naik ke tempat yang selayaknya, Islamlah yang menjadi matlamatnya, maka kita akan rasa sungguh inilah jihad, inilah perjuangan, sekadar yang kita mampu buat. Baik, dalam pengajian kita ini Allah Ta'ala sebut tentang kisah perjuangan orang zaman dulu, yang kemudiannya didetailkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Itu Nabi rakyat zaman dulu ada seorang raja zalim. Raja zalim ni ada tukang sihir jaga dia. Bila tukang sihir ni tua, tukang sihir ni suruh cari budak seorang untuk belajar dengan dia, dia turun ilmu sihir ke dia. Maka dia pilih budak seorang. Budak ni pun berulang kali pergi belajar dengan tukang sihir ini. Takdir Allah Ta'ala, on the way dia nak pergi belajar ni, tiap-tiap kali daripada rumah dia ke rumah Tok Guru sihir dia ni, dia akan berjumpa dengan Saumi'ah, rumah ibadat. Dalam rumah ibadat itu ada rahib, penganut Islam, orang beriman, sama ada pengikut Nabi Isa alaihissalam atau pengikut mana-mana Nabi, tak kira lah, orang beriman duduk dalam Saumi'ah itu, beribadat. Maka budak ini, dia semua bila dia lalu, dia dengar suara orang beribadat, orang tengah baca, tengah wirid dalam rumah ibadat ini. Maka dia satu hari dia berhenti tanya khabar. Dia kata, Pak Cik ni siapa dia? Pak Cik ni perayak, saya ni Islam, tak serupa dengan agamamu, agama dengan negeri musuh ni, agama ni lain, menyembah Allah yang satu. Kemudian budak ni berminat, budak ni pun jadi orang yang beriman, masuk Islam. Dan orang tua ni, pendeta ni ajar pada dia ilmu-ilmu Islam. Kemudian menjadi aktiviti baru bagi budak ini. Sebelum dia sampai rumah Tok Guru tukang sihir dia berhenti ngaji tengah ni dulu. Lepas tu dia pergi kat tukang sihir. On the way nak balik ke rumah dia pun sama juga, dia berhenti dulu kat Tok Guru dia, baru dia pergi kat rumah tukang sihir. Sehingga akhirnya dia sampai lambat di rumah bila time balik, dia sampai lambat di sekolah bila time pergi. Maka bila time pergi sampai lambat, tukang sihir ni godang dia kerana dia sampai lambat. Bila mana dia ada balik ke rumah dia, oleh kerana dia berhenti mengaji dulu dekat rahib ni, dia sampai lambat di rumah, ayah dia pula godang dia. Maka dia pun mengadu ke Tok Guru dia, lagu mana ni Tok Guru? Tok Guru dia kata, tak apalah, mu pelawak sikit, dia kata. Bila mu sampai lambat di sekolah, mu kata kerana ada hal di rumah. Bila mu sampai lambat ala balik ke rumah, mu kata ada hal di sekolah, untuk supaya benda ni terus tertutup, tersembunyi, selamat.
Sehinggalah satu hari budak ni on the way balik ke rumah dia, ada binatang yang besar yang menghalang orang ramai nak melalui jalan, nak melintah jalan. Nak lalu orang ramai nak berjalan tak boleh, semua sekat. Budak ni sapa tengok ramai orang. Rupanya orang tak boleh nak pergi ke depan kerana ada binatang. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan binatang ni singa. Budak ni berkata, hari ni ada cang untuk aku tengok ilmu hak Tok Guru Rahim ni mengajar ke betul, atau ilmu tukar sihir tu mengajar betul. Dia pun ambil batu, dia pun kata, ya Allah ya Tuhanku, jika sekiranya ilmu yang Tok Guru pendeta ni ajar terlebih betul, terlebih engkau kasihi banding dengan ilmu yang tukar sihir tu ajar, maka bunuhlah binatang ni dengan batu ni. Dia pun melekong batu. Kita berhenti situ hari tu. Saja berhenti mengajuk sikit. Sama hari ni, faqatadaha, tiba-tiba mapuh sungguh. Lepas tu mapuh binatang tu, singa tu. Wa madhan nas, dan orang ramai pun kembali boleh melalui jalan itu. Fa'atar rahiba fa akhbarah, dia pergi kat Tok Guru dia. Dia kata, Tok Guru ilmu Tok Guru ajar ke saya betul. Kerana hari ni saya yakin dah Tok Guru ajar ni betul. Apa pula dia kata? Kerana saat ni saya jalan ala balik saat ni, orang ramai tak boleh nak lalu kerana takut dengan binatang yang buas, yang besar. Mereka takut tak berani lalu. Saya ambil batu sutir, saya kata, ya Allah, kalau ilmu yang Tok Guru ajar ni betul, Tok Guru tukar sihir ajar tu salah, maka bunuhlah binatang ni dengan batu ni. Saya pelakon, mampu sungguh binatang tu, maka menunjukkan ilmu Tok Guru ajar ni betul. Faqala lahu rahib, rahib berkata ke dia, ai bunayya, wahai anak kesayanganku, antal yawma afdalu minni, pada hari ini engkau terlebih afdal daripada aku. Hari ini derajatmu di sisi Allah lebih tinggi pada aku lagi. Kenapa? Kerana Tok Guru ni, sebanyak mana ilmu yang ada dengan dia, dia pakai dia seorang je dalam kemah dia. Ilmu sama je. Oleh kerana dia takut, Tok Guru ni sendiri zaman itu, rahib-rahib ni, mereka lari duduk dalam tempat ibadat dia, duduk seorang diri, tak bercampur dengan orang. Kerana apa? Kerana tak nak kafir, sebab itu sembunyi, dan tak nak dibunuh. Jadi kafir pun tak boleh, kena bunuh pun tak boleh, maka menusuk. Budak ini dengan ilmu yang dia ajar, waktu ambil luar, sekampung boleh pakai. Maka ini maknanya budak ni, hei budak, hei anak murid aku, hari ini derajatmu lebih tinggi pada aku lagi. Ini menunjukkan beza orang yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia pakai ke dia seka, dengan orang yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia pakai ramai-ramai, dan dia berjuang dengan ilmu itu. Ini derajat yang tinggi. Ada orang belajar ilmu, menuntut ilmu, boleh ilmu, duduk dalam bukit, duduk dalam gua, duduk dalam rumah, seka diri, senyap, tak tahu jadi apa, tubik-tubik ising je. Ini bukan cara Nabi SAW. Bahkan cara yang sebenarnya dalam cerita ni, boleh ilmu, buat main luar. Kan ilmu ni untuk disebarkan. Ilmu ini Islam, dia menyelamatkan. Siapa dia tidak Islam, tak kira nama apa pun dia, neraka ujung dia. Tak kita nak lock dia dalam neraka. Tak kita nak lock rakyat kita, orang kampung kita sebutir kampung, orang dalam rumah kita sebutir rumah, masuk dalam neraka. Orang yang bijak, orang yang baik, bila ada dengan dia sesuatu yang dia yakin yang menyelamatkan, dia nak ke habiliti ke orang lain. Sebab tu Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat pada manusia yang lain. Maka budak ini, Tok Guru dia kata hari ni, awal hari ni demo bisa pada ustaz lagi, bisa pada Tok Guru lagi.
wa innak qad balagha min amrika ma ara, sesungguhnya telah sampailah urusanmu ini kepada sesuatu yang telah pun aku menjangkakannya. Kata mu awal, jauh hari mula-mula mu mari ni aku tengok dah mu ni bukan main-main. Mu ni orang muda, orang berani, orang yang ada niat lah otak dia nak comel, nak jaga kampung dia. Ada dengan mu buah ni. Aku ajar mu, coba bila agaknya nak sapa sini. Sapa iaitu bila mu sudah pandai gabung dengan ilmu yang benarnya, dengan semangatmu, dengan orang panggil reform, semangatmu nak memperbaharui, nak baiki rakyatmu. Bila nak gaul molek benda ni, hari ni nampaknya bergaul molek dah, tubik luar dah benda ni. Kenapa? Orang akan bercakap, kata biasa budak tu kita tak berani lalu ayah mak tok guru silap puluk pun tak berani nak menitah. Contohnya budak ni ambil batu sote je, pelakon mampu kerah, tentu naik nama, panas nama budak ni. Maka tok guru dia kata, wa innaka satubtala, tak lama lagi mu akan diuji oleh Allah. Kerana barang ni kalau waktu luar je maka ujian pun akan mari lalu. Kalau pakai seorang macam aku, siapa sudah nak pakai seorang, tak ada orang tahu, tak ada apa. Sebanyak mana pahala yang boleh makan seorang. Luar tu apa nak jadi dengan masyarakat, dengan rakyat, tu hal lain. Tapi di waktu bil luar, Allah akan ujimu. Fa ini tulita. Tengok tok guru ni takut. Walaupun dia tok guru tapi dia takut. Cuma awal tok guru nak pesan, kalau mu diuji oleh Allah, fala tadulla alayya, maka jangan tunjuk aku, jangan pecah bom. Kayak gini bila mu diuji, polis mari, SB mari apa, jangan tunjuk aku. Pandai-pandai lah mu nak lari. Jangan tunjuk aku, tok guru dia kata. Kata mana tok guru dia? Tapi dia orang yang beriman, dan dia tetap dengan iman dia. Comanya boleh jadi dia bimbang, dia tak mampu bertahan. Kalau sekiranya dia diseksa dan sebagainya, maka baik awal-awal dia pilih cara jalan selamat. Walaupun tubik luar ni boleh pahala banyak, tapi ujungnya tak tahu. Boleh jadi tak tahan nak berok, orang duduk cekek, orang duduk katok, duduk apa, akhirnya jadi kafir. Maka baik orang tak tahu. Adik tok guru dia pilih cara ni. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha, budak ni kau tak pada hari tu berobat lah ni. Tak berobat dah. Dan dia berobat ni para hadirin, bukan tujuan dia nak mesohor, nak cari bitimah. Tujuan dia nak memperkenalkan agama Allah pada rakyat dia, orang di kampung dia. Maka berobat ni kaedah yang dia guna, wasilah yang dia guna. Bukan kerana dia berobat ni kerana dia nak cari pitih, nak ambil mengupah, ataupun kerana dia nak cari nama, mesohor. Tak. Berobat ni cara dia untuk dia membuka Islam pada orang kampung dia. Ini buat kerja Islam. Kita tak fikir semua lagu mana nak suruh orang terima Islam, lagu mana nak suruh orang mari, kalau dah Islam lah nak suruh mari surah bala, nak suruh jadi soleh, nak suruh tinggal lagu mana. Banyak wasilah, cara-cara dia. Dan dia berobat, Allah Ta'ala beri ke dia karamah sehingga dia boleh menyembuhkan penyakit yang tak boleh disembuhkan, iaitu akmaha, buta. Orang buta baik. Tapi hari ni rasa-rasa jarang-jarang bunyi orang buta ni, hospital boleh jadi tak buta. Apa baik buta dia, tak bunyi lagi setakat ni. Mungkin ada kita tak tahu, Allah Alam lah. Tapi tak bunyi lagi. Siapa orang buat persatuan buta, persatuan orang buta. Kalau baik orang tak buat dalam persatuan. Maknanya tak baik barang ni, siapa buat persatuan? Ada orang buta tu pula ada hari bulan. Saya ada kenal seorang orang buta. Dia ni asal tak buta. Dr. Wi dia hari bulan. Awak sekian-sekian hari bulan buta. Bukan kata nak suruh baik, royak. Sekian hari bulan ni buta kerana dia dipanggil apa, genetik, keluarga ke apa, dia akan saraf mata dia ni akan shutdown, boom, habis. Dan dia royak, dia tunggu hari bulan tu. Dah hari bulan Dr. Wi tu tak kena. Apa dah kena? Derah. Dr. Khabar ibarat 3 bulan. Dah 3 bulan, 2 bulan buta. Awal lagi. Tapi buta sungguh. Penyakit buta. Budak ni boleh berobat penyakit buta. Wal abras, penyakit kusta.
Wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa, dan dia berobat orang ramai dari bermacam-macam penyakit. Macam-macam penyakit mari. Dah buta boleh, demam sama telah lagi. Kalau buta boleh, buat jentongan apa bang? Jentongan. Kacang lagi boleh berobat terus sekali. Fasami'a jalisu lil malik, tapi dia tidak dakwah lagi. Dia berobat dia. Dia nak kerana budak ni aim dia sangat hebat. Ini adalah orang yang berjiwa besar. Dia berobat dia tak kata benda lagi. Kerana dia berobat ni adalah jalan dia untuk dia pergi pada matlamat yang paling besar sekali, mengislamkan sebutir negeri. Bukan seorang, dua orang, tiga orang, tak. Sebab sebelum dia berobat, dia tidak dakwah lagi. Dia penaik nama dia dulu, sehinggalah naik nama dia ni sampai ke istana. Orang istana cakap, fasami'a jalisu lil malik kana qad ami. Sapalah cerita hebat budak ni ke telinga seorang ahli majlis raja. Esko lah kita panggil, esko, ahli mesyuarat raja. Sapa ke telinga dia kehebatan budak ni, dan dia ni buta. Orang kata, Datuk Seri, tak dengar ke cerita budak sekian-sekian hari tu kita atur pergi ngaji dengan tukang sihir tu. Bisa dah datang tu dia kata ni. Orang betul-betul molek belaka dah, celak mula dah. Siapa ke telinga dia? Fa'atahu bihadaya kathirah. Menteri lah kita panggil. Menteri ni pergi kat budak ni, bawa hadiah yang banyak. Padang dengan dia, ngerah. Faqala ma hahuna lak. Dia kata, awak sebanyak mana hadiah ni, hak awak belaka habis di sini. Saya nak beri kawak, cacat kawak ajma' semua sekali. In anta syafaitani, dengan syarat awak boleh sembuhkan buta saya ni. Faqala, lalu jawab budak ini, inni la ashfi ahada. Dia start dah. Bila orang berobat orang kampung, dia sekat berobat saja. Kerana dia tidak target orang kampung, dia target orang tu di Putrajaya tu. Bila orang Putrajaya mari dah kat dia, baru dia waktu ambil rancangan dia. Dia kata, Datuk Seri lah kita panggil, umur hidup saya tidak pernah menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allah. Datuk Seri dengar selama ni, orang tu baik buta, orang ni baik penyakit ni, yang menyembuhnya Allah, tidak saya. Fa in amanta billah, kalau Datuk Seri sanggup beriman pada Allah, da'autullah, saya akan sudi untuk berdoa pada Allah. Fasyafaka, dan saya jamin dia akan makbul doa saya dan menyembuhkan Datuk Seri daripada penyakit buta ni. Syarat beriman. Orang kampung lain saat ni dia tidak syarat beriman, dia berobat dia. Kerana tu bukan tujuan dia. Ini baru siapa tujuan dia. Dia nak main atas tu. Sebab itu pendakwah, pejuang Islam, dia tidak sosek. Sekadar main di masjid, main di pondok, di balasah, kat dia je. Tak. Bahkan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam memulakan kerjaya Rasulnya di istana. Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Isa dengan Herodos, Nabi Ibrahim dengan Namrud. Dia pergi ke orang politik. Kerana orang politik, kalau dia beriman, habis sebutir negeri beriman. Dan dia lah juga jongwak bunuh sebutir negeri. Nabi-Nabi pergi sini. Fa'amana billah. Tahu-tahu Tuan Menteri ini pun beriman. Tak apalah, kalau itulah saya beriman. Fasyafahu Allah, lalu budak tu berdoa pada Allah, dan Allah sembuhkan mata menteri ini. Fa'atal malik, dah celek dah mata, hari tu buta celek. Sehinggalah menteri yang dulunya buta celek ni pergi dekat majlis dengan raja dia. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia berduduk kat majlis raja dia, menteri ni, seperti mana sama-sama. Faqala lahu al-malik, man radda alayka basarak. Raja pun tengok dia celek. Celek lah, dia kata, ya mak.
Ada hari tu tokak-tokak jauh-jauh sekali mari. Celak dia hari ni. Jumpa kursi meja dah. Dia kata, Datuk, siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu? Lagu mana baik ni Haji Royak ke betul? Qala Rabbi. Oh, berani menteri ni, kita nak pecah. Menteri ni para hadirin, walaupun dia tahu raja ni zalim, tetapi celiknya mata dia ini setelah mana dia beriman, mengukuhkan iman dalam hati dia. Sampai dia raja tanya, siapa dia molek mata awak ni? Rabbi, Tuhan saya. Qala walaka rabbun ghairi. Raja pun tanya, adakah bagimu Tuhan yang lain selain daripadaku? Kaku dia Tuhan kan? Ada Tuhan, dah aku tak buat ni matamu setakat ni. Mau ada Tuhan lain ke? Raja makan dia perasan, rasa dia Tuhan. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Menteri ni kata, tidak Tuanku, Tuhan saya dan Tuhanku ialah Allah. Itulah Tuhan sebenar. Oh, ni canggih raja tu. Fa'akhadha, raja kata menatang ni, takak dia. Fa'akhadhahu, takak dia. Falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Raja pun tanya dia, mu ambil mana ilmu ni? Siapa dia berubah matamu? Dia tak mau royak. Raja kata, katok dia, seksa dia sampai dia royak. Seksa. Akhirnya dah tahan dah menghadi. Menteri ni pun royak. Dia kata, ghulam, dia kata budak tuanku ajar atar dia pergi universiti sihir, belajar sihir. Dialah ajar saya Tuhan ialah Allah, dan dialah yang berdoa pada Allah tu sehingga mata saya baik. Faji'a bil ghulam. Tuanku raja kata, pergi ambil budak tu hari sini, menghadap betul. Askar pergi takak budak ni tahu dah, ni rancangan dia dah. Ni hebat orang muda. Dengan semangat dia, dengan berani dia, dengan bijaksana dia. Dan yang paling utama sekali lah, kerana dia menjadikan matlamat dia bukan diri dia, tapi umat dia. Pemuda ni lah yang kita nak cari-cari hari ni. Tak seorang amal, kalau boleh 10 orang ada pun, insya-Allah selamat negeri dan negara kita. Pemuda yang sanggup peroh daripada ujung rambut dia sampai ujung kaki dia untuk umat dia, untuk bangsa dia, untuk agama dia. Yang main orang muda ni dengan ideanya, dengan gagahnya, dengan semangat dia. Faqala lahu al-malik. Bila sampai kat raja dah enjah lalu, kerana raja tahu barang ni kena nego molek. Salah nego habis. Ai bunayya, wahai anak kesayangan betul. Oh, raja mayangi. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'alu wa taf'al. Tak sangka betul ilmu sihirmu sampai setara ni, dia tu. Tak menyesal lah betul atau dia pergi mengaji sihir. Sampai setara ni dah ilmu sihirmu, sehingga boleh berubah penyakit yang tak boleh berubah, buta, kusta. Dah sampai sehingga betul dah dia membuat begini, bunuh sehingga hari tu. Hebat raja tu. Faqala, budak dia berkata, inni la ashfi ahadan. Tuanku, Sapatik tidak pernah menyembuhkan mana-mana orang sakit. Innama yashfi Allah Ta'ala. Hak sampai ke telinga tuaku, orang ni sembuh sakit buta, orang ni sembuh sakit apa orang panggil sopok, apa ni, singa mapu, gini-begini. Hak semua sampai telinga tuaku ni Allah yang buat, bukan saya. Oh, marahlah raja. Raja dia ingat ke ilmu sihir, rupanya jadi bersalah. Ni sebab itu Allah Ta'ala akan membantu Islam dengan cara yang kita tidak sangka. Kerana itu kita tak perlu berputus asa. Nabi Musa AS yang paling tak nak dilahirkan ke dunia ni oleh Firaun, sampai Firaun bunuh beribu-ribu bayi-bayi lelaki Bani Israel. Tujuannya tak mau beri orang nama Musa ni akhir sekali hidup, panjang umur, lawang dia. Habis cara Firaun guna supaya budak ni tak ada. Tahu-tahu dia bela Nabi Musa datang ni Firaun.
dia bela, dia jual bayar yuran sekolah Nabi Musa misalnya, makan minum Nabi Musa, bukan sekat Nabi Musa, sebutir keluarga Nabi Musa alaihissalam duduk di istana Fir'aun bela dengan piti mah Fir'aun membesarkan budak yang akan menghancurkan empayar dia. Ini Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jaga agama dia. Kita tak sawak sibuk, kita percaya agama ni benar, Allah Ta'ala akan tolong dan Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Kita bersama dengan dia. Cara tahulah Allah Ta'ala nak buat. Macam budak ni, gak raja ni atur dia mengaji dengan sahih untuk apa? Untuk jaga dia. Raja ni pilih budak ni pergi mengaji sahih untuk jaga dia, supaya dia terus menerus dianggap oleh orang kampung dia Tuhan. Tukang sihir ni lah tukang buat kerja. Tu asalnya. Tahu-tahu budak yang diatur mengaji ni lah yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Fa'akhazahu, raja pun higak. Takak budak ni. Falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahibi. Raja kata, mu ambil mana ilmu ni? Siapa dia ajar mu? Kan aku suruh ngaji dengan tukang sihir, tahu-tahu mu mengaji lain, mu buatnya lain. Maknanya ada tok guru lain ni. Siapa dia? Katok nak royak anak murid ni ingat ada tok guru dia besar. Ingat dia jawab cuba kayak gini, jangan sebut nama aku. Bila kena parok sangat, budak ni budak tahan juga dah budak. Hatta dalla 'ala ar-rahib, dia kata, tu aku tahu dah, bawa kemah on the way yang nak pergi ngaji rumah tok guru saya, ada kemah, ada orang seorang rahib pendeta, dia ajar saya. Faji abir rahibi, raja kata, pergi takak rahib tu hari sini. Takak ada setara rahib dia beribadat lama mana tak ada orang kaca, polih mari. Faqila lahu rji' an dinik. Bila takak rahib ni mula rupanya tu dalangnya, wak sesak rakyat betul, sesak menteri betul, dia ikut kamu. Mu kena keluar daripada agamamu, kena royak ke dua orang ni, agamamu ni pelawak je, keluar paksa pada rahib ni. Fa'aba, namun dia enggan. Pada abil minsyar, lalu raja yang zalim ni kata, wahai gaji minta gaji, bukan pisah, bukan pedang, gaji. Fawudi'al minsyaru fi mafraqi ra'sihi, lalu diletakkan mata gergaji itu di tengah-tengah kepala dia, ubus sini. Ikut dalam riwayat yang lain, cara bunuh begini ialah dia kambuh dalam tanah sekat bahu. Kalau tidak gerak, kelapa kambuh, tinggal kepala saja. Kau ubuh gaji atas ni. Tengok rahib, memang dia menakut, tapi dia tak tinggal agama dia. Dia bertahan. Bila ubuh, tinggal agama ni, dia tetap enggan. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqah, lalu digergaji kepalanya hidup-hidup sehingga dua belah tu jatuh ke tanah. Jatuh belah ni, jatuh lek ni, jatuh. Mati syahid. Berani. Kita tengok lori FRU dah tubik rumah 2 hari senyap rumah. Ni nak jadi ni. Kawan terbang tunggu apa, jet rendah sikit. Lesar perang dah, dia kata. Dia orang berani dengan iman dia. Summaji Abi Jalisil Malik. Habis dia panggil menteri pula. Mai Datuk Seri mai sini. Faqila lahu rji' an dinik fa'aba. Keluar daripada agama hak ni. Dia ni mati dah, aku sembelih dia. Aku gaji tekak dia. Mu keluar, tidak aku gaji mu pula. Menteri ni baru beriman. Tak rajin mari kuliah macam kita mari kuliah malam ni. Tak rajin semayang tarawih macam kita semayang tarawih. Mari Jumaat macam kita semayang Jumaat. Tak. Baru beriman. Gaji pula tunggu. Tapi oleh kerana imannya benar, imannya betul, dia tak mau. Dia tengok tok guru tu mati, kena gaji. Dia tak mau, biarlah. Gaji pun gaji lah. Dia tak keluar daripada agama dia. Ini istiqamah.
Berani. Kita semayang banyak, puasa banyak, macam-macam lah. Penakut pahit. Baru orang ugut sikit, telah kabut dah. Takut dah. Tak berani nak bersama dengan kebenaran Islam. Kita kena sedih pada diri kita baca cerita ni. Orang ni tak ada penyokong ni, tak ada anak beranak pun, dia je. Tapi dia tetap dengan iman dia sampai dia kena gaji. Fawudi'a al-minsharu fi mafriq ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shaqqah. Sama jugalah gaji. Tuan-tuan bayangkan kalau ambil pedang boleh tahan, sekali tetuk. Gaji ni gaji nak boleh ke mati, sakitnya tahap gaji zalim ni. Maka sama macam Rahim juga, terbelah dua kepala dia jatuh tanah, mati. Thumma ji'a bil ghulam. Akhir sekali budak, wari budak ni. Faqila lahu rji' an dinik. Sama juga, budak, keluar pada agama ni, masuk balik agama betul, mengaku betul Tuhan. Fa'aba. Budak ni sama telah lagi, dia lah punya kes. Budak ni tambuh, tapi raja tak gaji dia. Kenapa? Kerana budak ni sudah soho. Orang kampung cakap belaka dah. Tak boleh jadi ada orang tu duduk beratur di rumah dia tu, nak berabak tu, tunggu berabak. Raja ni takut Allah pilihan raya ke apa ke boleh jadi. Tambuh bunuh budak ni terang-terangan. Tambuh bunuh budak yang telah dia sendiri pilih untuk ganti tukang sihir yang akan jaga dia. Tahu-tahu dia bunuh. Menteri ni tak ada orang tahu seorang habuk. Diroyak lah, jatuhlah jambang ke, jatuhlah telaga ke apa ke, tak kira lah, mati. Hak Rahim lagi sama telah. Kalau mati pun tak ada orang kecuali dia. Dia duduk seorang lama dah. Tapi budak ni dah mulai ada penyokong. Ada orang sayang dia, ada orang cari dia, ada orang tanya khabar dia. Maka tak boleh gaji budak ni, walaupun dia tak nak beriman. Batu gaji buat mana? InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak ada banyak-banyak dia mesuarak nak pilihan raya Nenggiri pula. Kayak gini nak pilihan raya mahkota pula. Pada pilihan raya je kita setahun 2 hari nak macam mana? Setahun 2 tahun ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.